Hello, welcome back to our channel. Okay guys. Cuba teka Daniel tengah buat apa kat belakang tu, tengok ah. So siapa yang driver sekarang ni? Tengah cari autopilot. Hari tu nak ambil tak ke belakang dia kata. Lepas tu tak tahu Tak, kat mana. aku rasa nak ambil. Kepada Nat, sila pulangkan balik autobody. Kau Itu ambil hak kan? kami. Itu Dengar pula sekejap ya guys. dah lah tak pulang. Macam Yang mana aku kan? jumpa sekarang ni collection tape. Aku rasa ni Najiah punya ni. Sen lepas ni. Macam lepas. Ya. So dah satu sem dia tak guna Sebab dekat collection dalam tips. kepala kertas sen lepas. Tak apalah, boleh jadikan alasan dia beli collection tip baru. Kan aja. So Jangan marah. Aku tak cuba. kita baru balik daripada ni guys. Biar aku tak kat sini. Allah mesti dengar tu kata-kata aku kat mic. Kita orang dekat Giant, kat depan Giant sekarang ni. Kita orang pergi baiki beg aku. Hai guys. Tadi ni Dia nak pakai lenaitan besi ni ha. aku nak duduk sini. Tak tahu lah dia nak buat apa. Dia tak tahu pun. Lepas tu korang jangan jatuh pula guys. Lepas tu kita pergi dah baiki tadi weh. Lepas tu boleh bangla tu salah jahit pula. Dia jahit sekali yang kat depan ni. Habis tu aku nak adjust ni macam mana dah terbalik pula. Nampak macam bodoh dah pula. Lepas tu nasib baiklah dan ni ajak pergi betulkan balik. Oh. Guys, okey kita. Guys, okay kata Daniel tadi mana mic kau? Yang macam ni je. Patutnya yang ni kan. Yang ni sama. So patutnya yang macam ni je. Yang ni tak payah. Ni ke bawah terus. Sini jap. Okey. Buat apa ni? Baik beg lah, baik laptop lah. Tadi dia dah siap dah. Salah jahit dah. Tak boleh nak adjust. Beg baru, beg sekolah. A few minutes later. Nak pergi mana hari ni? Kita nak pergi festival Kak Nak. Festival Kak Nak ke Kak Nak apa benda nama dia? Kak Nak. Yang jual-jual makan tu lah yang pastinya. Dekat section 13. AJ Stadium kan. Lepas tu kita nak pergi celebrate birthday Najiah. Celebrate biasa-biasa je lah. Najiah tadi dia celebrate makan shabuyaki. Besarnya lubang. Sakitnya. Oh, sah. Kita nak pergi celebrate birthday Najiah hari ni 14 hari bulan 11. Plannya nak pergi The Bings. Tadi tak beli kek. Kita nak beli kek untuk Najiah tadi sebenarnya. Tapi sebab terlalu memikirkan beg kita pula dah. Beg aku. Hello. That's mantu-mantu. Dah jahit 2 kali beg dia tahu. Sebab salah jahit tadi. Sebab pergi balik. Salah aku ke? Ya. Aku rasa aku dah tak sama macam dia tu. Macam mesti bos dia kan. Macam Aku dah agak dah mesti akan jadi salah. Sebab kau tak tunjuk contoh kat tepi. ya Allah, aku dah tunjuk. Dia tu yang tak tengok. Pekerja dia tu yang tak tengok. Lenguh ha. Kita nak beli apa untuk Najiah? Nak beli kek. Mana? Itu dia kek. Jangan lagi kek. Tak boleh. Kek. Cepat. Kejap kek. Bodoh lah dia ni. Macam mana kita nak bagi kek birthday Najiah ni kalau kek lari-lari ni? Ini kek dia. Yum. Kita dekat mana sih? Wish. Kat mana? Hantu. Oh, bikin ni. Hah? Hantu. Kita nak cari apa? Cari Moktam. Moktam ke Moknak? Moknak tak ada kat sini.
Wish, dekat sangat Boleh apa? Tak masuk AI. Suka sangat nak masuk. Wish, berasap. Jom jalan-jalan lagi. Boleh apa? Makan. Ai, seronoknya. Betul. Cuba kau rasa weh. Nyam. Dah cukup. Kita beli ni je. Lebih-lebih nanti banyak pula duit habis. Habis pula duit aku. Hai. Nak habiskan duit aku weh. Semua ni duit Syamimi. Tabubu. Asal kau takut orang pantai kau. Okay, makan. Kau kan? Banyak je. Sedap. Hai guys, sekarang kita dah balik. Cuba teka kita beli apa. Ini. Itik guys. Tapi aku tak tahu. Tapi at least itik tak tenggelam nanti. Boleh berenang dan naik. Kuek. Sedap weh, tolonglah beli korang. Ni namanya ais nyam. Nyam. Situ je. Makin tutup depan pintu masuk dia. Malang. Amalan. So, dia beli ais krim. Motam dessert. Sedap guys. Happy birthday Ji. Bye. Sorry. Sendiri masalah. Tengok. Aku beli tahu fufa organik sejuk. Tumpah. Tahu fufa ni sedap kita. Tahu fufa. Satu untuk kita orang share. Satu lagi untuk Nazihah birthday girl. Lepas tu Mimi beli soto. Soto kan? Soto apa? Madura. Siapa punya? Lina ke Aisyah? Lina AI team tu. Ya weh, kalau makan ni boleh masuk AI team weh. Bismillah. Dapat ni Tadi aku sebenarnya nak macam rasa ni dia punya Aisyah punya soto. Tapi ramai orang. Weh. Tu juga kita beli. Ya, cukup lah tu. Nanti kenyang pula. Ya, kita belum pergi ambil Najiyah lagi. Sekarang dah pukul 7.49. Okay, nak cakap apa lagi? Tak ada. Total damage? Semua ni duit kau. Yang tu 20, aiskrim 23 Ni apa? 15. Yang ni 12. Kira sendiri. Okay. Jom guys, ambil Najiyah dekat college. Wish. Nak bikin untuk Najiyah. Yeay. Tengah rasa Najiyah suka kek. rasa pula. Aku pun tak tahu dia nak apa kan. Lama. Kenapa macam patutlah. Macam mana kotor. Rasa apa? Tapi ini sedap. Alright. Kita orang tak tahu nak bikin apa. Ya. It's birthday. Happy Kita dekat birthday. secret recipe sekarang ni. Aku tipu. Aku kata kita kat Watson. Sebenarnya tak. Anda kena prank. Tapi Najiyah, kita orang dah dekat Bings dah. Kau jalan kaki boleh tu? Boleh lah. Kita orang tunggu kat Parking Jejantas. betul-betul dah depan Bings tu. Macam mana ni? Sayang ni. Ke Mimi nanti jemput kau jalan kaki? Aku tunggu kat Jejantas seberang rumah. Sampai Najiyah nanti kita jumpa. Baik. Dia jangan kata lambat lagi. Red Velvet. Nak yang mana eh? Mana? Ni. Kau nak try ni. Thai milk tea eh? Tak nak. Najiyah, kau nak Thai milk tea ke? Najiyah, kau nak Thai milk tea ke? Thai milk tea tu ni. Yang baru punya. Nampak ke Najiyah? Cake of the month. Bulan kau Pening lah Najiyah. Nombor satu ni. Order sendiri Najiyah.
Nanti WhatsApp nanti WhatsApp. Marble cheese ni sold out Najia. Okay, ada 3 je pilihan Najia. Nak mana Najia? Makin Najia. Bosannya kalau macam ni. Tapi tengoklah kita pergi apa. Kita dah ready. Surprise. Cuba teka apa? apa. Tu Buat muka fikir. abang tu suggest. Abang Kalau suka resipi tu kalau suggest. tak sikit. sedap, kita lepas makan bingsu, kita datang serang dia Pegang elok. Mana je jumpa nanti. Macam podcast. Bila kita nak buat podcast. Oh, by the way kan, hari ni tak ada. Kita orang keluar tadi berdua. Lepas tu bertiga je dengan Najia. Panjang. Nak cakap apa? Nak dengar mesej dekat situ. Dia cakap apa? Dia curi betul kau terbanding kau. Ada dekat tepi seat kau tu. Tepi seat aku. Dekat depan. Nah, saya terbanding ke tepi seat kau. Ke dekat belakang tepi tu yang seat belakang. Ada spek pakai sama ni. Sekarang ke dia cakap tu, dia boleh nampak kita ke? Ada. Dia tahu je. Dia tak akan spek. Ada. Tak tahu. Dekat tepi seat aku macam tepi seat driver ke masa dia. Okay, kita wish dulu dekat Najah ni. Oh, tak mungkin buat terbalik. Saya je nak gaduh. Untuk Nurul Najah binti Badri. Happy birthday. Happy birthday Najah. Cakap elok lah. Kenapa tak cakap elok-elok pula? Birthday. Happy birthday Najah. Kalau kau tengok ni, mungkin kita dah balik. Memang kita dah balik pun Najah. Okay, Mungkin so next week. Berapa sikit mungkin next month. next month ni nak sangat lah pula. Najah, aku nak ucapkan happy birthday. Selamat hari jadi. Selamat ulang tahun. Selamat dilahirkan di bumi ini yang ke-23. Kau ni lambat lah Najah. Aku dah nak 24 dah. Oh dia dah tua dah. Kau baru 23? Hah. Oh lemas je. Okay Najah, semua balik. Semoga dipanjangkan umur, semoga dimurahkan rezeki, semoga dikurniakan kesihatan baik selalu, semoga ceria-ceria selalu, semoga berjaya di dunia dan di akhirat, semoga dipermudahkan segala urusan kau di dunia, segala apa yang kau usahakan, yang kau minta, kau nak dalam dunia ni kau dapat. Semoga menjadi anak yang solehah, yang mendengar kata. Jangan stres-stres belajar. Enjoy je. Sebab nanti kita dah kerja, kita akan rindu zaman study kita. So terima kasih sebab still lagi kawan dengan aku Najah. Tu ke? Oh tu Najah. Terima kasih Najah sebab Najah dah datang. Ni Najah, jom. Yo, lama Najah. Hari ni yo. Pusing belakang Najah. Tak tahu lagi. Mana? Betul kan? Tak tahu lagi. Kejap Kejap Kena bagi tahu. Najah nak apa ke? Cakap stop. Apa? Stop. Apa tu? Tadi mi duduk sini. Macam mana? Mana tidur ni? Warna kuning. Kuning. Okay, kenapa tak nak ambil yang colour sama dengan baju? Baju ke? Okey lah kalau Mira. Lepas tu boleh buka? Najah dapat apa tu? You want? Want apa? Apa tu? Oh, kena scratch ke? Oh, ni untuk saya juga green. Apa tu? 50%. What is that? Buy one bingsu for second medium bingsu. Okay. Nanti datang. 50%. Yang tu boleh untuk saya scratch. Oh, okay. Esok saya datang.
Happy birthday Najah. Nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Najia. Malu lah. Happy birthday Najia. Dah besar dah. Baru nak membesar. Aku dah masuk 24 dah. Sebenarnya Haji Najah dia buat apa? Dia Najah buat apa Najah? Birthday saya kan pukul 12 saya dah birthday saya. Bapak saya call saya. Lepas tu dia nyanyi lagu saya. Daripada pukul 12 dia suka. To you. Makan ubi kayu. Tapi dia tak sambung habis. Aku suruh dia sambung habis. Dia sambung lama betul tapi dia tak nak. Lepas tu Lina pun ada datang bilik. Lepas tu pukul 10 lah juga baru bangun. Okay. Bangun pukul 10. Lepas tu dalam bangun pukul 10? Oh lambat jugalah kau bangun hari ni. Aku tak tidur. Kenapa kau buat apa tak tidur? Aku tak tidur time IDPI tu. Ya ke? Lepas tu? Pukul 1:30 tadi kita orang pergi keluar. Sebenarnya Isik prank aku. Dia cakap dia tak jadi. Dia Tak jadi apa? pergi sebab Oh, patutlah kau cakap Min dengan Max je. Lepas tu sampai kan Min dia text. Dia cakap Min ada kat rumah Una Syah kan. Lepas tu sampai Una yang nak tolong nak hantarkan aku macam tu. Lepas tu macam rupanya lepas tu Itik betul cakap dalam grup. Dia nak prank aku tapi aku dah tahu kan. Itulah. Nasib baik. Macam tu lah. Lepas tu pergi makan sabuyaki. Makan Oh, sabuyaki. kan sebenarnya kau nak makan dubuju yang kau cakap. Sebenarnya sabuyaki tapi sebab Itik tak boleh bawa. Tak boleh Oh. bawa. Jauh kan. Tu yang tukar dubuju. Mak cakap 20 pasal Mak pun sendiri cakap dia dah yang order grad student. Masa cakap tak apa. Tak apalah Mak kita pergi sabuyaki lah. Una lah tolong hantar kan. Una pun nak join. Lepas tu tiba-tiba pula terus Mak call Itik lah. Dia cakap Najah tu dah ni. Aku tak tahu benda tu. Mac pun tahu, Mac tahu lah. Oh, dia mesti terkejut. Kau nampak? Ya, macam dia tengah-tengah juga. Aku tak tahu. Orang nak prank dia yang prank orang. Habis kau apa? Dekat kau Masuk undang pun dia bilang nak pergi ni kau lah. Sebab dia malu Itik. Oh. So dia pun ada kerja juga. Dia ada kerja, Una ada kerja. Tapi shout out to Una thank you. Oh, supit sangat ke? Lepas tu aku makan-makan tadi banyak juga. Tak banyak makan kan. Ini memang aku banyak aku banyak gila makan. Hari ni betul-betul sedap lah. Memang banyak gila. Berapa orang lah tadi? Token tu kau ambil apa? Oh, aku ambil mochi tu. Aku ambil pizza blueberry dengan strawberry. Kau ada pasal durian je aku tak nak. Ya. Kenapa? Kau kan minat dia? Yelah, mula-mula siapa? Itik yang makan dia kata macam rasa tempoyak. Tak ada. Aku malas nak Oh, makan. cerita tempoyak. So kita orang pergi Q-Pocket tu lah. Oh, ni lah yang pergi. Review sikit, review sikit. Apa blind box ke ni? Tak. Ni biasa je ni. Aku beli dengan Min sekali lah. Tapi Siapa Min, nama dia? nama dia aku letak nama dia Salma. Salma. Jamilah lah. Jamilah. Oh, Nama dia Jamilah. Salma Jamilah lah. Ayu, Aku ngecing-ngecing dengan Min. Min pun beli juga. Oh, So ya kita orang ke? tukar-tukar ni. Min letak MEEN. Aku cari yang ada nama aku. N. Oh, ni boleh pilih ke? Ya. Dia ni. Ni macam. Ini. Aku ada matching Boleh yang buat ni. tasbih. Oh, boleh tak? Subhanallah, subhanallah. Min ni. Weh, tengok ni, Ni yang cangkul. bapak aku. Oh. Cangkul weh. Di Badri. And Najah. Ni jenis aku punya. Jenis? Jenis aku. Oh. Ya betul. Nampak tak nama aku? Tak. Ya tu aku macam apa nama warna pink ni? Benci je macam tu. Okay, nombor kita guys ni. Tunjuk sini. Sini. Okay, aku pergi ambil. Ini satu. Dah guys. Okay guys, Mimi tengah ambil makanan. So, kita nak makan. Ini guys.
So delicious. Dia ada beef pepperoni pizza. Okay, betul. Dengan mango. Boleh tak tolong ambilkan kamu? Sabar. Kita ada. Kita juga ada. Siapa Cuba rasa. Cuba kau rasa. Teka Cuba kau teka. Kita orang beli. Kek apa? Aku tak tahu. Dia best ke? Salah. Biar kita review dekat tak dekat sini je. Tak boleh. Habis tu nak review nak suruh teka lagi. Tomato je. Tomato raja. Yang aku je. Oh, you. Ada pucina. Ada pucina. Kau pakai aku punya. Min ada pucina kat sini. Min ada pucina. Min boleh tengok ke? Kita punya vlog. Min ada pucina, Min. Cik, kau rasa apa? Bagi hint sikit. Dia kena sama dengan kau, sama Zema. Kiorin. Sekejap, sabar. Kiorin. 1, 2, Pun aku hampir nak selesai. senyum. Yeay. Apa? Tu teka lah. Kita dah nampak. Dia tak kek dia. Atas ni. Tak payah letak kat situ pun tak apa. Aku nak pernah nampak ke? Nampak habis warna coklat. Kau tak pernah tengok kan? Sebab kau kan FOMO kan? Dia baru punya. Ya, bukan. New ni. New puisa. New Ah, flavor. cuba teka apa pula. Dia tengok kek ni pun dia tak tahu apa. Oh, ya. Yeah. Cake of the month. 10 minit boleh hantar. Nak ambil dah. Baru tu baru. Oh, dah ni. Kau test saja. Tengah test tu. Dah ambil makan. Kek ni lah. Kena sikit gambar. Penat weh. Ini je aku tidur kat luar. Kamu mesti makan. Ming. Miming. Ha. Inilah guys. Kita ada dekat Mawar dah sekarang. Sekarang dah pukul 10.12. Tak nak jalan balik. Lepas tu lagi 7 jam. Kita orang 9 jam. Kita orang nak pergi Taman Botani pula. Esoknya pula. And naik berskaf. Lepas kita orang keluar esok tu kita akan kena study sumpah. Kita akan fokus 100%. Sampai hujan. Ni ke? Kau balik penat-penat tidur terbongkang. Jangan. Orang cakap kalau macam kita buat aktiviti pagi, hari kita akan jadi efektif. Ya betul. Efektif. Produktif. So kita pergi keluarkan peluh dulu. Senang lah nak sedap. Janji nanti study. Janji. Okay. Tapi malam ni pun kita orang akan start dulu sikit. Betul. Aku rasa kena. Balik ni memang kena mandi. Hari Isnin aja ada 2 test. PCM dengan power gen Lepas tu nak kena settle PCB tu lagi bila? Week 9 kan dia nak tengok. Next week. Next week kena hantar kat dia. Next week baru week 7. Oh, hantar kita punya gambaran design skirt tu. Betul? Macam tu. Banyak benda. Banyak. Dan tiba-tiba dah minggu depan dah week 7 dah. Kejap je dah. Tiba-tiba dah habis Sem dah. Betul. Sumpah Sem ni rasa macam terlalu cepat. Cepat gila. Cepat tapi tak tahu benda. Yamin pun cakap benda sama. Nina pun cakap benda sama. Itulah. So, aku rasa kita dah nak macam slow nak start busy. Yang busy betul-betul. Bukan macam busy Sem lepas lagi dah. Aku rasa. Betul. Terus yang depan pula kita orang ada FYP pula kan. Lagilah busy. That's right. Benda
Pening lah. Kita orang akan serius macam ni. Kenapa? Cakap sekarang. Macam tu lah mukanya pun. Hantu kat tadi. Esok kita buat TikTok ni. Aku dah banyak buat TikTok dah. TikTok apa? Macam tu ke lagu dia? Ya, macam tu lah Nanti aku. kita buat, Janji. Every one day. Nak beli ice cream ke? Balik tak fufa esok. Dah lupa. Okay. Bye. See you. Mana ni ya? Semoga banyak umur. Kat mana ni? Janji.